Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama aku lagi di video aku yang ke-40, fase ke-40, sambungan. Okey, yang kedua. Okey, di mana dalam video kali ini aku akan kongsikan kepada kamu 3 lagi perkara utama yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia. Jangan lupa kamu tonton video ini sampai selesai. Okey, kita teruskan kepada topik-topiknya. Okey, topik yang pertama ialah sebelum tu, untuk menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia, bukan sekadar mengejar jumlah subscriber ataupun views, tetapi satu tahap yang lebih tinggi ialah kamu kena membina sesuatu yang terus memberi manfaat kepada penonton kamu dan berkembang dan terus memberi kesan kepada generasi yang seterusnya. Okey? Maksudnya di sini adalah kamu kena membuat konten yang benar-benar memberi manfaat kepada penonton kamu, terutamanya mereka dalam kategori kamu untuk selama-lamanya, sampai bila-bila. Okey, kita teruskan kepada perkara yang pertama. Okey, perkara pertama ialah kamu kena belajar meninggalkan legasi ilmu. Macam mana? Okey, untuk kamu meninggalkan legasi ilmu ini, kamu kena mendokumentasikan ilmu dan pengalaman kamu sendiri. Okey? Kamu simpan pengantungan kamu simpan strategi kamu, dan kamu simpan pengalaman kamu sama dalam bentuk video, dalam bentuk buku, melalui kursus ataupun bahan pendidikan lain. Itu perkara yang pertama yang perlu kamu lakukan kalau kamu ingin meninggalkan legasi ilmu kamu di YouTube ini. Okey, yang kedua, kamu kena kongsikan ilmu yang boleh diamalkan. Sudah pastilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Okey, jadi apa yang penting di sini, kamu jangan hanya memberikan teori, tetapi kamu kena menunjukkan langkah-langkah dan contoh-contoh yang boleh digunakan oleh orang lain, terutamanya mereka dalam kategori kamu, supaya perkara ini boleh mereka jadikan rujukan sepanjang masa untuk menjadikan mereka menjadi seorang YouTuber yang baru. Okey, dan perkara yang ketiga ialah kamu kena mencipta konten yang tahan lama. Orang kata evergreen. Okey, macam mana? Jadi kamu kena menghasilkan konten evergreen yang sentiasa relevan, okey, dan bermanfaat walaupun bertahun-tahun kemudian. Maksudnya di sini ialah kamu kena cipta konten yang sentiasa memberi manfaat dan boleh digunakan sepanjang masa. Okey, macam tu. Okey, sekarang kita pergi kepada perkara yang kedua yang perlu kamu lakukan juga kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber bertaraf dunia. Okey, yang kedua ialah kamu kena terus belajar dan berinovasi sepanjang hayat kamu. Okey, macam mana untuk melakukan perkara ini? Okey, terdapat 3 langkah yang perlu kamu lakukan. Yang pertama ialah kamu kena sentiasa belajar perkara baru setiap masa. Jadi, maksudnya di sini kamu kena mengikuti perkembangan teknologi semasa, trend, konten, perubahan platform dan juga keperluan penonton kamu. Jadi maksudnya di sinilah kamu kena belajarlah. Setiap ada perkara-perkara baru, kamu kena belajar dan kamu kongsikan perkara tersebut kepada penonton kamu, terutamanya mereka dalam kategori kamu. Okey. Yang kedua ialah kamu kena berani melakukan eksperimen. Okey, apa yang perlu kamu lakukan ini ialah kamu kena cuba berbagai-bagai format, berbagai-bagai gaya, okey, dan idea baru untuk kamu. Kemudian kamu menggunakan data untuk melihat apa yang berkesan. Maksud di sini adalah kamu kena membuat percubaan baru. Mungkin dari segi pencapaian kamu, bahasa kamu, okey, konten-konten kamu. Tetapi pastikan konten itu masih berkaitan dengan kamu punya niche ataupun kategori. Okey, yang ketiga, jangan kamu terlalu selesa dengan kerjaan yang telah kamu kecapai hari ini. Tetapi apa yang perlu kamu lakukan ialah kamu kena menganggap setiap pencapaian sebagai satu tahap untuk kamu terus berkembang, bukannya alasan untuk kamu berhenti belajar. Maksudnya di sini ialah walaupun kamu merasakan kamu sudah berjaya menjadi seorang YouTuber, tetapi kamu kena tetap tanamkan dalam diri kamu bahawa kamu terus belajar. Kamu mesti terus belajar. Sebab apa? Sebab sekarang kamu akan melangkah menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia. Okey, itu perkara yang ketiga. Okey, sekarang kita pergi ke topik yang ketiga pula dalam video yang ke-40 ataupun fasa ke-40 ini. Okey, iaitu kamu kena berusaha untuk melahirkan generasi pencipta konten yang lebih baik daripada diri kamu sendiri. Maksudnya di sinilah kamu kena membimbing kreator-kreator baru dengan cara kamu berkongsikan ilmu, berkongsikan pengalaman dan kamu berkongsikan kesilapan-kesilapan yang pernah kamu lalui.
okey, supaya mereka dapat belajar, okey, berkembang dengan lebih cepat daripada kamu sendiri. Maksudnya di sini kamu kena kongsikan segala ilmu kamu, segala pengalaman kamu, segala kesilapan kamu, segala kegagalan kamu sepanjang kamu menjadi seorang YouTuber. Faham tak? Macam tu. Okey, sekarang kita pergi ke perkara kedua. Kamu kena menggalakkan pengikut kamu ataupun subscriber kamu ataupun penonton kamu dalam kategori kamu untuk mereka mencipta identiti mereka sendiri. Jangan suruh mereka meniru identiti kamu ataupun gaya kamu. Okey, macam tu. Jadi kamu kena apa yang perlu kamu lakukan sekarang ya? Kamu kena bantu mereka untuk mereka menemukan kekuatan dan keunikan mereka sendiri, supaya ramai YouTuber itu baru yang muncul yang raya akan mempunyai keunikan dengan gaya mereka sendiri. Okey, macam tu. Okey, lepas tu yang ketiga, kamu jangan mengukur kejayaan melalui impak. Okey, salah satu tanda legasi yang kuat adalah apabila kamu pernah belajar daripada anda, akhirnya mereka mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Maksudnya di sini ialah, okey, kamu kena membuat sesuatu, okey, yang apabila kamu lakukan perkara itu, ia akan menghasilkan sesuatu yang memiliki impak yang besar. Contoh, okey, contoh macam ni. Kalau kamu seorang YouTuber, kamu ingin mencipta ataupun menjadikan seorang YouTuber lain yang baru menjadi lebih baik daripada diri kamu. Jadi apa yang perlu kamu lakukan sekarang ialah kamu kena kongsikan semua ilmu pengetahuan kamu, semua pengalaman kamu, semua kesilapan kamu, semua kesalahan kamu selama kamu berjalan di dalam dunia seorang YouTuber. Kamu kongsikan kepada mereka. Okey, ajar kepada mereka semuanya. Jangan simpan lagi. Nanti dari sini kamu akan dapat menghasilkan seorang YouTuber ataupun content creator yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualiti, lebih bernilai, lebih unik daripada diri kamu sendiri. Itu adalah apabila kamu berjaya mencapai ke tahap itu, iaitu menghasilkan seorang YouTuber yang baru, yang lebih unik, okey, yang lebih berkualiti, yang boleh manfaat kepada semua manusia. Jadi kamu di situ nanti kamu akan merasakan sesuatu kepuasan di dalam diri kamu yang lebih bermakna daripada subscriber, daripada anugerah lain, sebab ini adalah yang akan meneruskan legasi kamu di masa-masa yang akan datang. Okey, jadi sebagai kesimpulannya ialah untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dan insya-Allah menjadi seorang YouTuber yang bertaraf dunia dekat YouTube ini, apa yang paling penting kamu lakukan sekarang ialah kamu kena benar-benar menghasilkan konten yang benar-benar dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton kamu, terutamanya mereka dalam kategori kamu. Kamu kongsikan segalanya, segala ilmu kamu, segala pengalaman kamu, segala kesilapan kamu, segala kesalahan kamu. Okey, jadikan semua itu salah satu maklumat, salah satu panduan kepada mereka untuk mereka jadikan panduan supaya mereka menjadi seorang YouTuber yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, yang lebih berkualiti, yang lebih bernilai tinggi daripada diri kamu sendiri. Aku yakin dan aku percaya insya-Allah kalau kamu benar-benar menghasilkan seorang YouTuber yang berjaya dan menjadi seorang YouTuber yang bertaraf peringkat dunia dan memang memberi manfaat kepada semua penonton-penonton dan terutamanya dalam kategori mereka, insya-Allah kamu akan merasa sebuah kepuasan yang susah, yang memang sukar untuk dilafazkan. Macam mana? Aku mendoakan, okey, dengan adanya aku terbitkan 40 fasa video ini sebagai supaya dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini. Okey? Kalau kamu ada persoalan ataupun kalau kamu ada cadangan, sila tulis dalam komen, okey? Sebab aku sangat menghargai semua cadangan-cadangan kamu. Okey? Macam mana? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu menjadi seorang YouTuber yang berjaya dekat YouTube ini, kamu subscribe, okey? Kamu share supaya ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian aku ini. Okey, lepas ni untuk fasa aku daripada fasa 1 sampai ke fasa 40 adalah fasa yang terakhir ataupun fasa penamat. Selepas ini kita akan jumpa lagi di video aku yang seterusnya. Tetapi masih lagi berbincang berkaitan dengan bagaimana ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat dekat YouTube ini. Okey, tetapi dalam bersih-bersih yang lain pula. Okey, jumpa lagi
Jumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa belajar jadi seorang YouTuber satu hari satu langkah. Assalamualaikum. Bye bye.